Bayangkan dua orang murid. Yang pertama selalu berkata, nanti saya buat. Yang kedua pula berkata, saya buat sekarang. Yang pertama selalu menangguhkan masa. Yang kedua menghargai masa. Persoalannya hari ini, apakah perbezaan antara murid biasa dan murid hebat? Jawapannya bukan hanya kepintaran, tetapi cara mereka menjaga masa. Kerana satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan ialah ini, murid hebat tahu menghargai masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak murid yang saya kasihi, setiap orang di dunia ini diberikan jumlah masa yang sama setiap hari. Tidak kira sama ada seseorang itu kaya atau miskin. Tidak kira sama ada seseorang itu sangat bijak atau biasa sahaja. Semua manusia mempunyai 24 jam sehari. Namun sesuatu yang menarik berlaku dalam kehidupan manusia. Ada orang yang menggunakan masa dengan sangat baik. Ada juga orang yang membiarkan masa berlalu tanpa arah. Masalah sebenar dalam kalangan murid hari ini bukan kekurangan masa. Masalah sebenar ialah cara masa digunakan. Ramai murid merasakan mereka terlalu sibuk. Ada yang berkata mereka tidak sempat belajar. Ada yang berkata masa terlalu singkat. Tetapi apabila kita melihat dengan lebih teliti, banyak masa sebenarnya dibazirkan tanpa disedari. Contohnya, masa yang terlalu lama dengan telefon. Masa yang terlalu lama bermain permainan. Masa yang terlalu lama menangguhkan kerja sekolah. Perkara ini mungkin nampak kecil, tetapi apabila ia berlaku setiap hari, kesannya sangat besar. Bayangkan jika seorang murid membazirkan 1 jam setiap hari dalam seminggu, itu sudah menjadi 7 jam. Dalam sebulan, lebih daripada 20 jam. Dalam setahun, ia boleh menjadi ratusan jam. Bayangkan jika masa itu digunakan untuk belajar atau memperbaiki diri. Perubahan besar boleh berlaku. Masalah sebenar ialah ramai murid tidak sedar betapa berharganya masa yang mereka miliki sekarang. Masa sebagai seorang murid adalah masa yang sangat penting. Inilah masa untuk membina asas masa depan. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Masa adalah aset yang paling berharga. Satu, masa tidak boleh dikembalikan. Jika kita kehilangan wang, kita masih boleh mencari semula. Jika kita kehilangan sesuatu barang, kita boleh membeli yang baru. Tetapi masa yang telah berlalu tidak akan kembali. Setiap saat yang berlalu adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Oleh sebab itu, murid yang bijak adalah murid yang menghargai masa. Dua, pada pengurusan masa membina kejayaan. Murid hebat bukan hanya belajar dengan kuat. Murid hebat belajar dengan bijak. Mereka tahu bagaimana mengurus masa antara belajar, berehat, aktiviti lain. Apabila masa diurus dengan baik, pembelajaran menjadi lebih teratur. 3. Disiplin masa membentuk tabiat. Apabila murid membiasakan diri menepati masa, tabiat baik akan terbentuk. Contohnya, datang awal ke sekolah, menyiapkan kerja sekolah tepat pada waktunya, belajar mengikut jadual yang konsisten. Tabiat ini bukan sahaja membantu dalam pelajaran, ia juga membantu dalam kehidupan masa depan. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang murid yang sederhana dalam pelajaran tetapi sangat berdisiplin dengan masa. Setiap hari dia mempunyai jadual yang jelas. Selepas pulang dari sekolah, dia berehat sebentar. Kemudian dia menyiapkan kerja sekolah. Selepas itu, dia belajar sedikit demi sedikit. Dia masih mempunyai masa untuk bermain dan berehat. Tetapi semua dilakukan dengan teratur. Apabila peperiksaan tiba, dia tidak panik kerana dia telah membuat persediaan sejak awal. Akhirnya, dia mendapat keputusan yang sangat baik. Kawan-kawannya terkejut. Mereka menyangka dia tidak belajar terlalu lama. Tetapi rahsianya ialah pengurusan masa yang baik. Kisah kedua. Seorang pelajar sukan yang bercita-cita menjadi atlet negara. Dia perlu mengimbangi pelajaran dan latihan sukan. Jika dia tidak mengurus masa dengan baik, dia mungkin gagal dalam kedua-duanya. Oleh itu, dia belajar mengurus masa dengan disiplin. Ada masa untuk latihan, ada masa untuk belajar, ada masa untuk berehat. Akhirnya dia berjaya dalam pelajaran dan juga sukan. Ini menunjukkan bahawa pengurusan masa adalah kunci kejayaan.
Anak-anak murid yang saya kasihi, masa yang kamu miliki hari ini adalah peluang yang sangat berharga. Jangan tunggu sehingga masa itu berlalu baru kamu menyesal. Mulakan perubahan dari sekarang. Hargai setiap minit yang kamu miliki. Gunakan masa untuk perkara yang memberi manfaat. Belajar dengan disiplin. Siapkan kerja sekolah tepat pada waktunya. Dengar dengan fokus ketika guru mengajar. Apabila kamu menghargai masa, masa juga akan memberi kejayaan kepada kamu. Jika kamu rasa perkongsian ini memberi semangat kepada diri, saya jemput kamu untuk subscribe channel Pengetua AAI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membantu murid menjadi lebih cemerlang dalam pelajaran dan lebih baik dalam kehidupan. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada rakan-rakan kamu kerana kita mahu melihat lebih ramai murid berjaya. Ingatlah, murid hebat jaga masa dan masa yang kamu gunakan dengan baik hari ini akan membina masa depan yang hebat untuk kamu esok. Teruskan berusaha, teruskan berdisiplin dan jadilah murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mulia dalam akhlak. Terima kasih anak-anak semua. Semoga kamu semua menjadi generasi hebat yang membanggakan keluarga, sekolah dan negara.